Saya Zulaikha sebagai mami kepada Tasa. Hai Mami. Saya Raja sebagai pengajar tadika. Saya Alias sebagai Cikgu Tasa. Dan Tasa sebagai anak murid yang nakal. Didik bersama kanak-kanak di dalam kelas. Hai, Assalamualaikum Tasa. Tasa, hari ni nak tak kita buat aktiviti? Ingat tak semalam cikgu ajar apa kat Tasa? Nombor. Okey, hari ni cikgu nak tengok Tasa faham tak apa yang cikgu ajar semalam? Okey, hari ni cikgu nak Tasa mengira. Okey? Okey. Keluarkan satu-satu gula-gula yang di dalam ni. Lepas tu Tasa masukkan satu persatu. Sambil tu kena kira ada berapa jumlah gula-gula yang ada. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pandai Tasa. Tasa kita das. Okey, jom. Tasa hati-hati ya pergi tandas tu. Aduh. Dah jatuh. Belum. Awak jatuh. Sabarlah. Teman. Okey, Tasa hati-hati tau. Cikgu tunggu kat luar tau. Okey. Aduh. Aki utut. Aki angkat. Ya Allah, Tasa kenapa? Tasa okey tak? Macam mana Tasa boleh jatuh? Cik, Tasa berlari Apa tu? Okey. Cikgu diam. Macam kali Tasa. Cikgu diam. Maaf, ada kemalangan. Kenapa ni? Kenapa lagi nangis ni? Jatuh. Tadi saya buat aktiviti dengan dia. Lepas tu dia cakap nak pergi tandas. Jadi saya tunggulah dekat luar. Lepas tu saya dah tunggu kat luar. Kau tahu dia dah jatuh. Lepas tu dia nangis. Saya tanya kenapa, dia cakap dia jatuh. Okey, tak apa. Tasa jangan menangis, berhenti nangis dulu. Nanti teacher Mami dengan Raya je. Okey, nanti duduk dulu dengan teacher Alia. Ya, nanti teacher call Mami. Apa boleh ni? Tasa sini lah. Okey, seterusnya selepas mendengar aduan daripada Cikgu Alia, Puan Radia terus menghubungi Mami Tasa. Tut. Pinjam. Tipu penonton. Hello, ya ada apa? Hello, ni Mami Tasa ke? Ya saya. Puan, maaf ganggu. Tasa hari ni dia jatuh masa pergi ke tandas. Tapi dia tak adalah cederaan yang teruk. Cuma dia maklumkan. Jadi nanti waktu Puan ambil Tasa tak adalah Puan terkejut ke. Okey. Nanti saya datang. Okey, terima kasih Puan. Maaf. Tak apa. Seterusnya apabila tiba waktu pulang, Telah kami isi. Tasa, macam mana lah boleh jatuh ni?
Rasa tu degil. Saya tak marah. Tunggu dia balik nanti. Nyanyi seram. Ini seram. Habis lagi. Ayah balik Tasa balik. Tasa balik. Tanya balik. Puan, bagi pihak saya pula, saya pun ingin memohon maaf kerana mungkin saya juga terlepas pandang ataupun tidak menjaga mengasuh supaya mungkin itu dimasuk dalam tandas. Saya minta maaf. Tapi saya kami tahu ada